Kebaikan akan terbalas dengan terbaik. Dia baik-baik tengok. Dia berlalu buku ada sikit. Tapi kanan merempot dah. Dia suruh dia lego dia. Masa lego dia. Tapi hang lupa ada sikit. Ciperik kadang kriya dah. Kriyanya dua macam. Pertama, kriya atas orang timbi ke kau yang mampu. Yang kedua, atas kau ke kau kriya tu. Pui bi kerja pegang ke kau. Pakai le kerjanya dan dah le parah hati. Bi tu hana mudah rezeki. Ada hidup oleh Allah ke hamba adalah ini tengok dah protes ke pergi ke guru tengok ni tanda mana saya punah aku tapi nya alasan jauh betul sikap dalam hati itu kikir maka wajar Allah nak create kurang yang create dengki yang dia tenang dengan itu. Ini daripada tanah yang pakai setiap musabab dan sebab akibat setiap sebab dan akibat. Maka akhlak yang baik adalah sebab-sebab yang membuat manusia bahagia, yang membuat Allah menurunkan rahmat, yang membuat tempat akhir adalah syurga. Kriit contohnya akhlak buruk, dengki akhlak buruk, dan seluruh sifat sombong dan sebagainya. Yang mandu-mandu bagaimana pula man tawaddu'a rafa'ahullah. Orang yang tawaddu akan angkat liau, orang yang sombong akan dorong berkira bahaya itu menghutan. Saya sago orang bahaya tu. Maki publik itu. Beri-beri orang yang hebat tak. Bahkan itu sebab membuat dia jatuh. Bahkan kan bukan dari Rasulullah. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa yang bersikap tawaddu, sopan, mengangkat liau. Man takabbara wadahullah. Orang yang mengangkat diri, menjatuhkan liau. Yang pumur-pumur rom doa ayu tato tugahnya lum. Mempresidennya ngono. Ya, pumur rom. Padahal ini curi dah. Dia nanduri dia hana. Ia dia dah tago kah lu ko gom tu dia. Ngan pray kita menyombongkan diri. Cuma dia pegah item macam jai tak habis nyonya pai habur dia lau. Buat ju dah sebab. Cuma yang betul gimana tu? Ada puak kibat. Buat ju yang you. Hanya aku perintah bila istighfar mampu faedah istighfar dia yang berada pun yang pun dosa banyak yang berada pun yang lain lepas je akibat yang cuma istighfar dalam kehidupan susah sulit rezeki istighfar udip dalam masalah istighfar pemenang istighfar. Jahat kita baca fadilah istighfar luar biasa. Tengok anak tertarik pada istighfar fikir istighfar. Padahal itu sebuah kebaikan. Allah menjadikan istighfar sebagai sebab yang menggiring bermacam kebaikan-kebaikan yang nampak Allah tu tengok. Baik tak tipu kebaikannya, baik anak ada pun.
Maka berzikir dia istighfar, dia dengan berzikir. Maka nak istighfar. Dan doa-doa yang mendung. Maka rawah. Menanti, berzikir dan meratib. Yang akan menggiring bermacam kebaikan. Tengok ada debu ke dah. Maka sikap yang baik, perilaku yang baik, yang akan menentukan masa depan baik, baik dunia atau akhirat.